Di sebuah kampung yang terpencil, tinggal seorang pemuda bernama Rizal. Namanya cukup terkenal bukan kerana kebaikan, tapi kerana sikapnya yang suka buat masalah. Dia sering bergaduh dengan remaja-remaja kampung, malah pernah ditangkap mencuri ayam di belakang rumah orang. Pendek kata, Rizal memang tidak disenangi penduduk kampung. Namun, pada suatu malam yang pelik dan sunyi, tersebar berita mengejutkan. Rizal dikatakan telah berkahwin, bukan dengan gadis kampung, tetapi dengan Pontianak. Kabarnya, Rizal telah menangkap pocong yang berkeliaran di kubur lama, lalu menggunakan makhluk itu untuk memaksa Pontianak tunduk kepadanya. Dengan sebatang paku besi, Rizal memaku tengkuk Pontianak itu. Serta-merta, makhluk itu berubah rupa menjadi seorang perempuan cantik, menawan. Ramai yang mula syak sesuatu apabila Rizal kelihatan semakin pelik. Matanya kosong, suaranya serak dan dia langsung tidak bercampur dengan sesiapa lagi. Rumahnya pula sering diselubungi bau busuk dan bunyi ketawa perempuan di tengah malam. Penduduk kampung nekat Rizal perlu diselamatkan. Satu malam, sekumpulan lelaki kampung bersama seorang ustaz memberanikan diri datang ke rumah Rizal. Apa yang mereka temui sangat mengerikan. Di ruang tamu, Rizal duduk termenung dengan mata merah menyala dan air liur meleleh. Di sebelahnya, perempuan yang dikatakan istrinya duduk tersenyum, namun wajahnya mulai berubah, mata bertukar hitam, taringnya menjulur keluar. Satu laungan azan bergema dan perempuan itu hilang serta-merta dalam kepulan asap hitam. Rizal menjerit, meronta-ronta seperti orang kerasukan. Mereka segera membawa Rizal berubat. Setelah beberapa hari dirawat, Rizal akhirnya sedar. Dia menangis, menggigil ketakutan. Katanya, dia telah tertipu oleh makhluk itu, Pontianak yang menyamar sebagai kekasih, menjanjikan kuasa dan cinta abadi. Kini Rizal tinggal jauh dari kampung, memilih untuk menyendiri dan bertaubat. Tapi sesekali dia mendengar suara ketawa itu lagi. Dari dalam mimpinya,